saya Nanda Syafika. Dan saya Ahmad Alfa. Tema kita hari ini Satu Malaysia. So hari ini kita berada di Tianhu Temple. Bagi pengambaraan kami yang pertama, kami akan mulakan dari KL Central ke Tianhu Temple. Tempel ini terletak di Kuala Lumpur yang mempunyai seni bina unik dengan warna merah dan emas yang sangat menyerlah. Ukiran di dalam tempel ini sangat memukau dan penuh dengan nilai seni, serta kami dapat melihat pengunjung yang datang beribadah dengan suasana yang tenang dan penuh hormat. Selain itu, di sini terdapat kedai yang menjual pelbagai jenis pilihan buah tangan seperti cenderamata dan barangan tradisional yang sesuai dibeli sebagai kenangan atau hadiah untuk keluarga dan rakan-rakan. Tianhu Temple. Dan ayo. Kamera foto. Lepas dia explore Tianhu Temple, kami terus bergerak ke destinasi seterusnya. Bersih pun. So hi guys, welcome back. So kita orang dekat kedai Ali, Mutu and Achok. So kita orang nak rehat dulu, nak order makanan. See you guys later. Bye. Tada, makanan kita dah sampai. Ada nasi lemak ayam berempah, ada roti bakar, ada asam laksa, air pula ada teh ais dengan sirap ais. Yeay! Dah tahu menu? Jom kita makan. Ayo. Mescom Student Life, makan pun jadi konten. Dan paling penting, momen tu yang kita hargai. Kenyang ni perut. Ya, Amal kenyang sangat. Makanan ni pun sedap sangat-sangat. Orang datang tau. Tapi sekarang kita pergi mana pula? Kena tunggu. Ayo. Destinasi terakhir kami selepas makan ialah Little India Brickfield. Tada, inilah lokasi seterusnya. Little India Briefly Kuala Lumpur. Little India terkenal dengan suasana yang penuh warna dan budaya India yang sangat kuat. Sepanjang jalan, kita dapat tengok jualan bunga yang sangat segar dan wangi. Kat sini juga, kita orang dapat tengok cara pembuatan gajrah, bunga yang diikat jadi rantai untuk pakai kat rambut. Sepanjang jalan dekat sini, pelbagai kedai yang jual makanan tradisional, pakaian tradisional, even aksesori pun ada. Kita orang dapat cuba something yang simple tapi menarik, iaitu aiskrim kelapa. Aiskrim kelapa ni kita orang beli kat kedai tepi jalan. Walaupun nampak biasa, tapi memang sangat refreshing. Itu saja vlog dari kami. Jumpa lagi. Secara keseluruhannya, lawatan kami ke Tianhu Temple, kedai makan Ali, Mutu dan Ahok dan Little India Breakfast memberikan pengalaman yang sangat bermakna dan berharga kerana setiap tempat yang kami kunjungi memaparkan keunikan tersendiri, sama ada dari segi seni bina, kepelbagaian makanan mahupun suasana budaya yang dapat dirasai secara langsung. Lawatan ini juga memberi kami peluang untuk lebih memahami dan menghargai kepelbagaian yang wujud dalam masyarakat di Malaysia. Perjalanan ini membuka mata kami tentang indahnya kepelbagaian. Walaupun berbeza budaya dan kepercayaan, inilah satu Malaysia di mana perbezaan menjadi penyatu.